Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, jom kita tengok berkenaan kantang putih ni lagi no, sebab ramai yang meminati. Kantang putih ni. Jom kita tengok. Banyak peminat ni. Tengok bunga dia. Oh, ni boleh masuk macam biasa agak lah ni. Nampak? Okey, kita tengok macam mana kaedah dia. Okey, bagi yang dah order baru ni no, insya-Allah ni kita duk tengah nak post lah ni, tengah proses nak post. Ni dikenali sebagai rhizome no. Contoh dia. Rhizome iaitu umbi dia. Nampak dah tu? Dia ada tunah, mata tunah lah. Nampak tu mata tunah dia tu. Yang ni lah satu rhizome ni lah yang kita akan post no. Harga kita yang sebut harga baru ni memang harga tu tetap lah. Selama 4 tahun kita duk jual selama ni, harga memang harga tu no. Iaitu RM40 termasuk postage. Satu rhizome memang ni murah sangat-sangat lah setakat ni lah. Alhamdulillah. Okey, rhizome ni pula dia kita tanam bagi peringkat awal ni, kita tanam dia jangan tanam tempat panas terus. Ni contoh dia ni contoh dia. Nampak dia ada akak pada. Ni mata tunah. Kita tanam di tempat yang redup noh. Kita tanam dia, kita kambus dekat ni biar keluar mata tunah. Yang ni duduk bawah tanah noh. Kita tanam permulaan peringkat awal ni kita tanam di tempat yang redup dulu dah noh. Tapi hakikat dia, pokok kantang ni dia memerlukan 70% cahaya matahari noh. Jadi bila dia dah besar sikit, kita kena pindah dia di tempat yang terbuka lah noh. Baru sesuai untuk dia berbunga. Jadi siapa berminat, bolehlah info-info kita akan bagi nombor saya tu dan kita akan post noh. Okey, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.